Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nur Fatiah Azalia binti Faizal yang merupakan pelajar tahun 6 dan menjadi anak didik Sekolah Kebahasaan Krayong Bera Pahang. Kod sekolah saya ialah CBAA 038. Hobi saya ialah membaca buku. Oleh itu, saya berminat ingin berkongsi dengan anda semua tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Yari Sofia. Buku ini merupakan sebuah hasil karya Zaihanim Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Jumeirah Trading pada tahun 2020. Buku ini mempunyai 10 bab daripada 61 halaman bercetak. Mari bersama saya dalam bicara buku kali ini. Buku ini mengisahkan mengenai persahabatan di antara Sofia dan rakan karibnya Nazura. Persahabatan yang terjalin era ini namun tercala kerana iri hati Nazura kepada Sofia yang bertitik mula dari majlis sambutan hari lahir Sofia yang telah diadakan di rumah datuk dan neneknya. Pada majlis tersebut, Nazura berasa cemburu dengan hadiah yang Sofia perolehi dari kedua ibu bapanya, iaitu sebuah diari merah jambu. Dia menyimpan perasaan iri hatinya, membuatkan persahabatan yang dahulunya akrab menjadi longgar. Sofia berasa sangat gembira dan teruja untuk menulis diarinya sendiri. Dia suka menulis apa sahaja yang berlaku terhadap dirinya di dalam diari tersebut. Pada suatu hari, Nazura melihat Sofia sedang menulis diarinya dalam kelas di sekolah. Nazura yang cemburu kepada Sofia mengatakan bahawa dirinya juga mampu untuk memiliki diari seperti Sofia. Perhubungan yang dingin antara mereka semakin membarah apabila Cikgu Rosita memaklumkan bahawa Sofia dan Nazura telah terpilih untuk mewakili sekolah ke kem nilam daerah lantaran bahan bacaan Sofia lebih tinggi berbanding bacaannya. Antara iri hati yang membara bersama cemburu yang membara dalam diri Nazura, dia telah bertindak menyembunyikan buku nilam Sofia yang telah dihantar kepada Cikgu Rosita. Perkara ini terbongkar apabila kes kehilangan buku nilam Sofia telah sampai ke pengetahuan guru besar. Guru besar kemudiannya memeriksa rakaman video kamera tertutup dan menunjukkan bahawa rakaman video kamera tertutup yang menunjukkan bahawa Nazura yang telah mengambil buku nilam Sofia dari atas meja Cikgu Rosita. Garapan novel ini membawa pengajaran yang berharga kepada kita supaya sentiasa menyemai persahabatan dengan benih keikhlasan dan kepercayaan kerana sikap yang baik pasti dibalas dengan kebaikan juga. Begitu juga sebaliknya. Novel ini juga mengetengahkan nilai persahabatan itu sendiri kerana ia merupakan anugerah yang sangat bernilai. Sebagaimana pepatah Melayu mengatakan, cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Hubungan persahabatan yang diuji akan kembali utuh jika dihiasi dengan kejujuran dan kesabaran. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan telah memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca keseluruhan karya yang dihasilkan ini. Bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa anak-anak remaja. Buku kecil yang mempunyai 61 halaman dan mudah dibawa ke mana-mana serta mempunyai ilustrasi yang menarik. Walau bagaimanapun, karya hebat ini boleh tambah baik jika ilustrasinya dicetak dengan cetakan berwarna. Kesimpulannya, novel yang bertajuk Diari Sofia ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh jadikan iktibar, terutamanya kepada pembaca yang bergolongan remaja. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap terbicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.